Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Allah menjanjikan pengampunan bagi mereka yang merebut segala kebaikan pada bulan Ramadan. Antara cara kita memohon keampunan daripada Allah adalah dengan beristighfar. Istighfar itu diambil daripada kalimah bahasa Arab ghafara, iaitu kita memohon kepada Allah supaya menutup aib kita, menutup dosa-dosa kita. Kita boleh beristighfar kepada Allah dengan lafaz seperti astaghfirullah, ghufranak, astaghfiru rabbi. Itu semua antara lafaz yang warid dalam Al-Quran. Nabi galakkan kita untuk memperbanyakkan istighfar kerana pada istighfar itu ada pintu rezeki, ada kunci untuk mendapatkan kelapangan di sebalik kesempitan dan kunci kebahagiaan di sebalik kesuraman hidup. Kehidupan lebih baik bersama.